Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Sayangku Cikgu Hania episod ke-23. So jom kita tonton. I nak you. Saya ni suami orang tau Yasmin. Dan saya takkan duakan isteri saya untuk orang macam awak. I tak kisah sebab I nak you juga. Yasmin, tolong pergi sekarang. Please. Jangan muncul lagi. Fahri. Sampai hati you kan? Awak ni memang degil. Bangun sekarang. Keluar. Bangun. Tak nak. Keluar Yasmin. Bangun. Sakit lah, tak nak. Awak jangan degil. Fahri. Fahri. Ni. Okey, itu dia episod I nak you. ke-23 yang mana Yasmin lepas tak ada Nazir, dia pergi kacau Faris pula. Faris dah memang perangai dia daripada dia ni kawan baik kepada Hania asalnya. Lepas tu dia pergi rampas bakal tunang Hania awal episod. Sekarang ni nak rampas, nak sondol suami kepada Hania pula. Dia memang sengaja nak nampak, tadilah scene tadi tu nak nampak depan Hania. Tapi kalau ia pun Fahri dia boleh elak tadi, supaya Yasmin tak rapat dengan dia lah, tak terjadilah adegan tadi. Dia tak nak dia jadi macam mana? Fahri ni okey lah daripada Nazir. Nazir tu memang dah kahwin lari terus dengan Yasmin. Memang Nazir arwah dah, dia memang tak boleh tahan godaan Yasmin lah. Yasmin ni memang ada ciri-ciri dia seorang penggoda lah. Kalau silap orang, silap lelaki, memang senang masuk dalam perangkap dia lah. Saya tahu ramai penonton tak suka adegan macam ni, nak yang bersemut je antara Fahri dan Hania. Tapi kalau tak ada konflik begini, tak jadilah cerita ni sebenarnya. Jadi dia memang sengaja nak timbulkan watak Yasmin ni untuk supaya korang rasa sakit hati je tengok drama bersiri ni. Patutnya Fahri tak payahlah handle kes Yasmin ni. Kebetulan pula sepatutnya bagilah kat couple ke yang lain lah, yang perempuan lah, sesuai. Tapi Fahri juga yang handle kes Yasmin ni. Pun harap Fahri boleh pujuk Yasmin lah. Itu lagi.